Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tentang topik peranan, etika dan peradaban dalam membentuk kepribadian pelajar. Terlebih dahulu sebelum kami memulakan perbentangan kami pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Kumpulan saya terdiri daripada Nurhanis, Dini Fariha, Atikah Kaisah, Auni Nurdina dan saya Nurdani Afifah. Saya akan memulakan pembentangan saya pada hari ini dengan pengenalan dan objektif kajian terlebih dahulu. Asas utama Sasiah ialah etika, merupakan panduan baik dan buruk sesuatu tindakan. Manakala peradaban pula merangkumi budaya, nilai dan norma sejagat. Keseimbangan holistik ialah mendidik remaja agar melahirkan model insan yang seimbang dari aspek mental, fizikal, emosi dan rohani. Krisis global ialah mempersiapkan generasi muda menghadapi krisis moral hasil kemajuan material yang pesat. Objektif kajian pula untuk mengenal pasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar. Selain itu, untuk mengkaji media massa dan teknologi moden terhadap pemikiran dan gaya hidup mereka. Seterusnya, untuk menganalisis strategi mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya serta persekitaran sosial terhadap sasiah pelajar. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya. Kita pergi kepada faktor-faktor kedudukan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar. Pertama sekali ialah institusi keluarga. Keluarga ialah asas utama dalam pembentukan etika kerana keluarga ialah tempat pertama pelajar menerima didikan dan nilai kehidupan. Ibu bapa berperan penting dalam menerapkan nilai seperti tanggungjawab, disiplin, kasih sayang, memberi didikan dan serta contoh teladan. Namun begitu, masalah keluarga seperti konflik rumah tangga, kurang perhatian kasih sayang boleh memberi kesan negatif terhadap pembentukan sasiah pelajar. Nombor dua ialah sistem pendidikan. Sekolah bukan sahaja sekadar tempat menimba ilmu, tapi sekolah juga berperan penting untuk membentuk sasiah dan nilai etika secara lebih sistematik. Guru menjadi contoh teladan kepada pelajar, manakala peraturan sekolah serta aktiviti kurikulum membantu memupuk disiplin, kerjasama, kepimpinan dan tanggungjawab seseorang pelajar. Oleh itu, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan juga akhlak. Yang ketiga ialah rakan sebaya. Rakan sebaya ini berimpak yang sangat besar, terutamanya pada peringkatnya remaja. Sebab rakan yang positif akan mendorong kepada sikap yang lebih baik, manakala rakan yang negatif akan terlibat dalam masalah sosial dan menyimpang daripada nilai-nilai yang positif. Oleh itu, pemilihan rakan sangatlah penting. Persekitaran sosial dan budaya masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk etika pelajar. Masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai seperti hormat menghormati, toleransi, semangat gotong royong akan melahirkan generasi yang berakhlak baik. Sebaliknya, budaya negatif seperti hedonisme, sikap individualistik boleh merosakkan nilai moral dalam kalangan pelajar. Akhir sekali ialah media massa dan teknologi digital. Media massa memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran dan gaya hidup pelajar pada masa kini. Jika digunakan dengan berhemah, teknologi dapat menambahkan ilmu dan kemahiran, namun penggunaan tanpa kawalan juga boleh membawa kepada kesan negatif seperti ketagihan media sosial, buli cyber dan pendedahan kepada kandungan tidak bermoral. Oleh itu, pelajar perlu mempunyai kesedaran dalam etika dan literasi digital yang sangat tinggi. Kesimpulannya, semua faktor ini berkait dalam bentuk etika dan peradaban pelajar.
Setuju, bimbingan daripada semua pihak amatlah penting untuk melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berintegriti. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak etika dan peradaban terhadap integriti serta jati diri mahasiswa. Pertama, pemantapan integriti akademik. Mahasiswa perlu sentiasa bersikap jujur dan amanah dalam pembelajaran. Dalam era digital hari ini, penyalahgunaan teknologi seperti penggunaan AI tanpa rujukan yang betul boleh menjejaskan integriti akademik. Oleh itu, nilai kejujuran perlu dipelihara bagi melahirkan graduan yang beretika dan berkualiti. Selain itu, jati diri dan ketahanan sosial juga penting. Mahasiswa perlu mengekalkan akhlak yang baik serta berhemah ketika berinteraksi, sama ada secara bersemuka atau di media sosial. Sikap ini dapat membantu mereka menapis pengaruh negatif dan mengekalkan identiti diri yang positif. Slide seterusnya, etika dan peradaban turut menyumbang kepada kematangan emosi dan kepemimpinan. Melalui kecerdasan emosi atau EQ, mahasiswa dapat mengawal emosi dengan lebih baik serta berkomunikasi secara matang dan profesional. Kemahiran ini amat penting dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, etika yang baik juga membantu melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab, berintegriti dan peka terhadap masyarakat. Nilai-nilai ini bukan sahaja penting di kampus, malah menjadi asas kepada pembentukan pemimpin masa hadapan. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Dini Fareha untuk meneruskan pembentangan mengenai strategi sosial budaya, politik dan ekonomi. Saya Dini Fareha binti Fauzi akan mengupaskan tentang strategi sosial budaya, politik dan ekonomi serta benteng agama dan peranan masyarakat dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Pertama sekali ialah penghayatan budaya. Budaya merupakan identiti sesuatu bangsa dan melambangkan keunikan masyarakat di Malaysia. Negara kita ni mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan etnik lain yang hidup bersama dalam keadaan yang aman. Oleh itu, sekolah perlulah memperbanyakkan program kebudayaan seperti sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina dan lain-lain lagi. Melalui aktiviti seperti ini, murid akan belajar menghormati perbezaan agama serta cara hidup masyarakat yang lain. Sikap hormat menghormati ini sangatlah penting untuk menjaga perpaduan negara. Jika kita lihat pada masa sekarang, media sosial sering menjadi tempat berlakunya pergaduhan dan isu perkauman akibat komen yang tidak sensitif. Ada juga sesetengah individu yang menghina budaya tanpa memikirkan kesannya. Jadi, penghayatan budaya sejak kecil dapatlah membantu melahirkan masyarakat yang lebih matang. Kedua, pendidikan sivik. Pendidikan sivik juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat kerana pendidikan sivik ni membantu pelajar memahami hak dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Pelajar juga dididik supaya menghormati undang-undang serta menjaga adab ketika bercakap. Pada zaman sekarang ni, ramai remaja yang mudah terpengaruh dengan berita palsu yang tersebar di media sosial. Kadang-kadang mereka terus menyebarkan sesuatu berita tanpa menyemak kesahihan terlebih dahulu. Seterusnya ialah pendidikan kewangan. Pendidikan kewangan ni sangat penting terutama kepada golongan remaja supaya mereka ni tahu cara untuk menguruskan wang dengan betul. Contoh yang saya boleh kaitkan seperti membuat simpanan, membezakan keperluan dan kehendak. Pada masa sekarang ni, anak muda suka berbelanja mengikut trend media sosial. Ada juga yang membeli barang mahal semata-mata untuk nampak bergaya sehingga sanggup berhutang. Seterusnya, saksama dan bantuan. Selain pendidikan kewangan, bantuan seperti zakat, beasiswa dan bantuan sara hidup juga sangat penting. Bantuan ini dapat membantu pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pengajian tanpa tekanan kewangan.
Pada hari ini, masih ramai pelajar yang terpaksa bekerja sambilan untuk membeli makanan dan membayar sewa rumah. Ada juga pelajar yang hampir berhenti belajar kerana ada masalah kewangan keluarga. Terusnya, pendidikan Rabbani. Pendidikan Rabbani ialah pendidikan yang berasaskan akidah, ibadah dan akhlak dalam kehidupan seharian. Tujuannya adalah untuk melahirkan insan yang bukan sahaja bijak dalam pelajaran, tetapi mereka juga mempunyai hati yang baik dan berakhlak mulia. Bapa dan guru juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak supaya mereka menjaga solat serta menghormati orang tua. Kalau saya boleh kaitkan dengan isu semasa sekarang ni, kita dapat lihat banyak masalah sosial seperti daya kurang sopan. Masalah ini berlaku kerana ada sesetengah individu yang kurang penghayatan agama mereka dalam kehidupan. Seterusnya ialah aktiviti kerohanian juga membentuk jiwa pelajar yang lebih tenang dan positif. Contohnya seperti kem ibadah, bacaan Yasin dan solat berjemaah. Aktiviti seperti yang saya katakan tadi ni bukanlah sahaja mendekatkan diri kepada Allah, tapi bantu pelajar mengurangkan tekanan emosi dan juga stres. Sekali ialah kawalan sosial komuniti. Maksudnya kat sini, masyarakat perlulah memainkan peranan yang penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan setempat. Contoh yang saya boleh kaitkan, jiran ni perlulah saling mengambil berat antara satu sama lain dan tidak bersikap pentingkan diri sendiri. Jika ada remaja yang terlibat dengan masalah sosial seperti buli dan vandalism, masyarakat perlulah bantu mereka untuk menasihati dan membimbing mereka. Isu semasa yang saya boleh kaitkan pada masa sekarang ni, banyak kes jenayah dan masalah sosial berlaku kerana kurangnya pemantauan daripada masyarakat sekeliling. Selain itu, penggunaan media sosial tanpa kawalan juga menyebabkan ramai remaja mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Oleh itu, PIBG, sekolah dan komuniti perlulah bekerjasama mengadakan program yang bermanfaat seperti gotong royong, ceramah motivasi dan aktiviti belia. Apabila masyarakat saling membantu, suasana yang aman dan harmoni dapat diwujudkan. Rasanya saya beri kepada rakan saya untuk meneruskan tentang pembentangan pada hari ini. Okey, jadi di slide pembentangan kami yang terakhir ni, saya akan menerangkan sinergi ekosistem holistik untuk membentuk akhlak yang baik. Ini bukanlah bergantung kepada satu pihak sahaja, tetapi ahli keluarga, sekolah, pihak sekolah, rakan sebaya dan media digital juga perlu memainkan peranan dalam mewujudkan satu persekitaran yang positif. Selain itu, kecemerlangan akademik juga perlu diseimbangkan dengan nilai integriti dan adab supaya dapat melahirkan individu yang bukan sahaja bijak tetapi juga amanah dan berakhlak mulia. Bagi generasi dambaan negara pula, penghayatan etika yang tinggi dapat melahirkan mahasiswa yang jujur, berintegriti dan mempunyai semangat kepimpinan. Oleh itu, penerapan nilai etika bukan lagi satu pilihan tetapi ianya satu keperluan. Hal ini bagi memastikan lahirnya generasi yang mampu menjaga maruah diri, masyarakat serta seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment and share video kami. Bye.